Guys, inilah dia Nikon UT27 selepas kita unboxing. Okay, inilah barang dia, kotak. Ini manual, quick guide. Oh, ini warning. Ini manual sini. Kita tak mau baca dia, kita nanti tengok function, okay? Yang lem satu, ini clip. Boleh clip dekat topi atau dekat bag. C to C punya kabel, bateri sebiji, diffuser bag. Jom tengok dia. Sebelum itu kita nak bagi tahu, untuk model ini, dia ada tempat glow in the dark juga. Jom, saya share dekat mana. Okay, saya nak tunjuk glow in the dark dulu sebelum kita tengok lampu dia, okay? Dekat sini, nampak? Tengok. Oh ya. Okay, glow in the dark ini function dia bila dalam gelap kita nak tukar bateri, boleh lah, nampak kan? Nampak? Okay, glow in the dark. Nampak? Alright. So sekarang saya nak pasang bateri ini yang dia bagi ready. Okay, bateri biasa pun boleh pakai 3 AAA. Okay, kita masuk ikut dia punya sign. Okay, masuk ini dulu. Okay, kita lock dia. Okay, nak info juga kalau nak buka ini, kena berhati-hati juga sebab dia ini kadang-kadang kita mungkin letih ke over twist pun boleh patah lah kan. So kita buka macam ni, buka ni. Okay, sekarang kita tengok lampu. Okay, boleh check bateri, tekan sekali button, mana-mana button. Nampak? Sekarang ada 4 bar, okay? Tapi kena fully charge dulu sebelum pakai. Okay, tekan ini. Ini untuk lampu kuning. Okay, paling terang. Lepas tu adjust paling rendah, okay? Off, on. Okay, lepas tu tukar kepada lampu cool white. Cool white. Okay, then ini double click untuk neutral. Alright. And then kita off dia. Double click. Boleh lampu merah. Lampu blinking. So, padu tak padu dengan dia punya headband Nikon yang ada reflector, breathable dengan anti-slip. Kalau pakai lama, kepala pun tak sakit dengan 74 gram. Lepas tu dekat sini, boleh jadi diffuser bag. Nampak? Yes! Okay. Inilah yang kita nak tunjuk. Dia nak tunjuk pakai. So, inilah dia Nikon UT27. Ya, pakai nampak. Kecil saja tau. On. Sana kuning. Ya, double click. Turbo. Okay, back. Tekan sekali back. Then tukar. Yes. Lampu merah. Jap. Off. Double click. Merah. Blinking. So, macam mana guys? Okay kah? Racun tu mana guys? Nikon UT27. Thank you, Nikon.